Ya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkati dirimu, melimpahkan keberkatan ke atas kamu dan menghimpunkan kamu berdua di dalam kebaikan. Itulah dia saudara ya, doa sebenarnya yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW tatkala kita melihat pasangan pengantin ataupun pasangan mempelai kita raikan pada hari ini. Jadi kalau dulu di Jeddah biasa kita ucapkan macam mana orang-orang Melayu kita? Ya, selamat kembali gitu. Ya, selamat pengantin baru, semoga berkekalan sehingga ke anak cucu dari dunia sehingga ke dunia ukhrawi. Itu doa orang-orang Melayu kita. Saudara. Sepanjang hayat itu dia sebut. Sepanjang hayat. Jadi kita kena nak tambahkan tadi tu doa orang Melayu kita tu sehingga ke dunia ukhrawi. Ukhrawi tu maknanya dunia yang selama-lamanya sana, saudara. Kalau duniawi itu dunia saja. Dunia saja. Allah subhanallah alhamdulillah. Dan kita boleh tambahkan juga barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, iaitu doa sunnah. Doa bagaimana Rasulullah SAW mendoakan kepada pasangan pengantin ataupun pasangan mempelai yang diraikan. Jadi sebenarnya di Jeddah kita dapat dua pahala tau. Pahala orang Melayu kita dan juga pahala sunnah. Sunnah baginda Rasulullah SAW mendoakan kepada pasangan mempelai diraikan. Alhamdulillah. Okey, baik ya. Sama cantik, sama padan bagai pinang di belah dua. Sama-samalah kita doakan agar kedua mempelai kekal bahagia. Ya, anak muda bermain kompang sambil berjalan di atas titi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Itulah dia saudara antara dua rakam pantun khas ditujukan untuk pasangan raja sehari kita, iaitu Muhammad Arif bin Arsyad serta juga isterinya Nur Farah Fazliana binti Jasmani. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah, sentiasa hidup berada di dalam sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana si Fuzalan ada rasa sayang kan. Dia rasa sayang dan cinta ni antara suami isteri diperlihatkan dalam bentuk kata-kata dan juga sikap serta tingkah laku di dalam sepanjang kehidupan kita. Jadi macam tu sah suasana romantik tak gitu. Si Fuzalan dan juga Encik Khalid. Macam mana nak wujudkan suasana romantik ni antara pasangan ni? Boleh kongsikan tak kalian berdua? Walaulah saya seorang je sini kata muslimah kan. Jadi macam mana kita nak kongsikan kasih dan sayang ni dan merapakan hubungan ni? Kata yelah, maklumlah kita suami isteri ni tak semua kita betul kan. Ya betul. Saya teringat satu lagu pengantin tu, senang simple je. Senyum mesti selalu. Itu antara lagu pengantin biasa kita dengar. Senyum, pasti senyum selalu, jangan masam-masam ya. Kena selalu orang kata senyum-senyum di jalan yang mana senyum adalah salah satu sedekah juga. Pagi-pagi bangun tengok isteri ataupun isteri suami tengok isteri, isteri tengok suami, senyum. Senyum pun dah satu sedekah di Jeddah. Betul. Salah satu sedekah yang kita nak ulurkan, nak kita berikan kepada sesama, bukan sesama muslim, bukan sesama muslim saja, tetapi kepada semua orang yang kita jumpa ataupun yang kita temui, saudara. Jangan tinggalkan senyum. Kalau kita jumpa orang tu, contohlah kita nak berniaga lah. Kalau saya lihat sahabat saya yang berniaga tepi jalan ni, dia memang selalu senyum. Faham itu yang bagus tu. Allahu Akbar, subhanallah. Senyum je dah menarik aura apa? Aura positif seseorang itu untuk kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita di Jeddah. Tak gitu. Tak gitu, ya betul. Seperti mana pantun, manis-maniskan iman, manis-maniskan senyuman, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Ya, sama-sama kita nantikan kita nantikan akan berkumandangnya seruan azan yang dijadualkan insya-Allah sebentar saja lagi insya-Allah.